Saya, kalau tak silap saya, seminggu lebih je kot. Waktu lepas kita jumpa, lepas saya serahkan dokumen, Cik Ikas ada bagi saya contoh surat dokumen yang dia akan hantar. Semua dokumen yang Cik Ikas akan hantar ni, Cik Ikas akan maklumkan kat kita. Dia akan bagi tahu saya, okey, Cik Faiz, saya akan saya akan keluarkan surat begini-gini. Ni contoh suratnya, Cik Faiz baca dulu. Kemudian kalau okey, bagi tahu saya. Kalau ada perubahan, maklumkan kat saya, mungkin maklumat peribadi. Jadi saya pun macam okey. So semua dokumen yang dia hantar tu dia melalui kita. Dia akan bagi tahu kita, okey, dia nak hantar ni. Jadi kalau saya tak silap, selepas hari ni jumpa, seminggu selepas tu dia dah hantar surat kepada inspeksi, surat pertama. Kemudian saya set dalam kepala saya, proses ni ambil masa setahun lebih. Maknanya